Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, malam ni aku record video nak try pakai dekat chest kita cuba lah. Okey, so okey gak lah, not bad. Gambar view cantik. Alright, so malam ni aku berada dekat area Kampung Melayu Subang. Pening juga nak cari kedai makan malam-malam ni. Lala kita jumpa satu kedai ni. Okey, nama kedai tu Kunak Western. Aku rasa orang-orang dekat sini mungkin dah tahu. Review kata okey, cuma beratur panjang sikit. Okey, jom kita lihat macam mana tempat tu. Okey, malam ni kita review makan pula. Selalu kita motor vlog. Alright, so saya nak jalan-jalan dulu. Jalan-jalan. Masuklah di kawasan-kawasan perumahan. Aku rasa dekat je ni, tak ada jauh mana pun dari rumah aku. Okey, sampai je dekat sini, zas, ada orang tahan nak masuk. Maksudnya nak masuk sini, kalau parking kereta nak kena pergi parking kat belah kanan ni, ada parking lot besar. Kalau motor boleh terus sampai ke dalam. So aku nasihatkan kalau siapa yang bawa motor kecil, senang. Kalau macam aku ni bawa big bike ni, payah sikit lah sebab nak parking. So jalan pun pasir biasalah, jalan kampung kan. Right, so kita lihat tempat ni macam mana. Tu dia parking penuh weh. Aku order makanan bolognese dengan carbonara, dua-dua chicken chop dengan chicken grill. So portion dia besar siut, harga dalam RM15, RM14 lah, dengan mushroom soup dengan tu garlic, carrot, susu dengan air apel asam boy. Alhamdulillah, so Spiderman pun merhati kita. Okey, so berapa lama tunggu? Jeng. Sebab orang ramai, tunggulah setengah jam. So far kami enjoy makan kat sini. Okey lah untuk big portion. Thank you, bye-bye.